Assalamualaikum. Yuk kita testing loyang lagi. Ini testing jadi Nenek tak kasih resepi ya. Nenek adun dalam 4 biji telur, okey. Ni adunan kek sponge ya. Coffee chocolate cake sponge. Sedap rasanya. Tapi oleh kerana Nenek testing, Nenek tak kasih resepi ya. Dikacau-kacau ya. Itu koko dikacau dulu ya di dalam bowl yang kecil, kemudian tu baru dicampur ya di bowl yang besar dan dikacau sehingga rata ya. Kejadian kek ni bagus ya anak-anak, cantik. Gebu gebas dia naik, okey. Loyang jangan lupa disapu kaulo ya, jadi tak melekat. Kaulo tu satu bahagian minyak, satu bahagian butter dan satu bahagian tepung, okey. Senang buatnya, tuanglah segala-galanya ke dalam loyang. Itu kek pot ya, pot untuk buat kek, loyang kek. Dan bakarlah. Ni kali Nenek bakar satu tungku saja ya. Lihat tu, satu tungku saja. Tapi oleh kerana Nenek gunakan 4 biji telur untuk loyang ni, tak sesuai ya. Terlalu tinggi. 4 atau 5 biji telur, tinggi sangat. Dia tak dapat masak sampai ke atas. Jadi Nenek tambah lagi waktunya. Bawah sudah masak ya anak-anak, atas dia belum masak. So Nenek tambah lagi 1 jam. Sama juga jadi 2 jam ya. Tak apalah, kita cuba sampai boleh ya. Tapi kejadian keknya alhamdulillah cantik anak-anak, gebu-gebas. Tengok, gebu tau kek ni, dipotong cantik, bersarang dia halus-halus ya. Inilah keknya sesudah siap ya. Nenek tak potong ya. Ni Nenek kasih orang. Alhamdulillah. Nanti kita cuba lagi ya sehingga berjaya. Terima kasih sudi kemari.